Perfume ni bau macam koktail, guys. Dekat tangan aku sekarang ni ada perfume Island daripada Cutlass dan ianya merupakan salah satu perfume yang sangat-sangat terkenal kerana ianya merupakan alternatif kepada Le Bauli Parfum. Perfume ni dilancarkan pada tahun 2024 dan perfume memang sangat simple, bauan ke arah yang manis, berkrim dan juga bagi aku opening tu memang ada bau nenas, kemudian dry down tu baru munculnya bau santan yang sangat-sangat berlemak, guys. Didatangkan dengan kotak yang berwarna biru putih dengan isi padu sebanyak 100 ml. Bagi aku memang perfume ni sangat sesuai kalau kata korang nak pakai untuk chill-chill, lepak di tepi pantai, dan dia ada vibe-vibe macam bau koktail, guys. Segi longevity bagi aku ianya bertahan hanya 5 jam setengah sahaja. Selepas itu auto akan jadi skin sense. Kalau kata korang nak tahan lebih lama, better aku suggestkan korang spray dekat baju untuk dapatkan pengalaman yang lebih baik. Dengan harga RM120, korang boleh dapat perfume yang sangat-sangat mewah dan bagi aku ianya sesuai untuk daily use juga. Dan kalau kata korang nak dapatkan perfume yang lain daripada yang lain, ini jawapannya.